Penatlah jadi perempuan. Penatnya nak hadap lelaki kat luar sana. I mean like kalau being in my own area, my own house pun rasa unsafe, macam mana? I nak cerita pun tak boleh sebab I macam literally shaking because I hate it so much. So, I duduk kondo tau. And then kat sini ada gym. Every morning, I akan pergi gym tau. My neighbor, guard apa semua, okay je, baik. Tapi, once in a while, akan ada datang orang maintenance. And diorang akan buat kerja dekat area laluan balik daripada gym tu ke I punya block. Every single time, I jalan, memang akan sentiasa kena cat call. Panggil-panggil, buat bunyi tikus. Lepas tu, bila I tak layan, dia cakap, sombongnya. I nak tanya lelaki, what do you guys gain daripada cat calling someone yang stranger yang you tak kenal? Kalau korang pernah kena catcall, dia ada satu rasa yang macam disgusted gila. Rasa macam kita diperlakukan macam objek. One of the reason I malas nak bersiar, I keluar selekeh-selekeh je. Sebab benda ni lah, kau selekeh pun orang akan catcall kau, kacau kau. Muka awam macam ni pun kena kacau. Ini kan muka yang cantik. I tak tahulah the amount of catcall yang diorang hadap, yang diorang